hari ni saya jumpa tempat makan unlimited. Boleh makan sepuasnya, tak ada limit masa. Harga dia sangat-sangat murah. Lokasi Kelantan, macam-macam pilihan menu ada. Serius memang puas hati. Video kali ni sangat-sangat menarik. Korang tengok sampai habis. Sebelum tu tolong like and komen je apa-apa titik pun boleh. Hari tu saya jalan-jalan dekat Bandar Pasir Putih depan Icon Safe. Nampak orang beratur dekat depan marketer. Saya pun baru tahu ni tempat makan. Kebetulan perut lapar. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Ruangan dia sejuk, beraircon, ada bilik VIP, tak anda surau lagi. Saya sangat-sangat terkejut. Kat sini macam-macam makanan ada. Dari berbola, seafood, daging, sayur-sayuran, ayam, kambing, semuanya berbeza perapan. And seafood pun macam-macam pilihan ada. Korang tinggal ambil je. Selain shabu-shabu and daging, korang wajib try dia punya daging kambing marketer dengan daging kambing kopi. Sedap. And untuk budak macam-macam pilihan ada. Aiskrim, ABC, fresh, memang mesra kanak-kanak. And saya juga terkejut. Dia punya air ni penuh dengan pilihan. Siap-siap dengan air gas lagi. Sebelum ambil makanan, kita nak setting sos ala-ala Sukiya. Jangan lupa ambil dia punya sos hijau and sos Korea juga. And ada satu ruangan ni ada bahagian oden. Korang boleh tinggal ambil je. And untuk sate loceng korang boleh bakar sendiri. Lepas tu ada bubur-bubur. Ada macam-macam pilihan bubur Nah, buah-buahan. Lepas tu untuk karbohidrat ada mie goreng, kutia goreng and nasi goreng. Sebenarnya ada macam-macam lagi, tapi disebabkan saya dah lapar, saya nak makan dulu sikit yang saya ambil ni. First masukkan kambing, daging, ayam. Sini satu kepala tak sampai pun 40 riyal. Budak-budak tak sampai 20 riyal. 6 tahun ke bawah percuma je And kalau hari jadi makan free. Nah, kalau tengok lah guys, macam-macam lauk pauk saya ambil. Serius banyak betul pilihan dengan satu harga tadi. Memang puas hati sangat-sangat. Diorang ada banyak cawangan, Kota Baru, Pasir Mas, Pasir Putih. Korang semua jemput singgah. Sini ada tempat seduh asap, jadi tak adalah lemas kan waktu makan. Api dia ni memang cepat panas. Kejap je korang masak, terus siap. Sekarang ni jom kita rasa daging, tapi dengan sos ala-ala Sukiya. Daging dia ni sangat-sangat lembut. Sos dia ni pekat menjadi sangat. And seterusnya kita nak rasa daging marketer. Wow, serius sedap sangat aroma perapan dia. Korang juga kena makan dengan sos Korea ataupun sos hijau. Bagi saya memang top. And kemudian daging ayam ni boleh makan juga dengan karbohidrat. Ada nasi goreng, mie goreng. Lepas je bertenang sikit, kita nak makan dia punya oden. Sini jadinya korang jangan risau sebab tak ada limit masa. Beberapa jam nak makan pun sampai kedai tutup pun boleh. Mantap. Ni memang tempat makanan idaman saya lah kalau macam ni. Berkena pula dengan kuah tom yang dia ni memang syahdu. Nah, korang rasa ni semua dah menarik. Korang tengoklah dia punya daging shabu-shabu. Halus, nipis, tapi nampak dia punya kualiti. Yang ni memang sekejap je nak masak. Letak beberapa saat sahaja. And ni pula cara betul makan shabu-shabu. Korang tinggal celup macam ni, dipping dengan sos ala-ala Sukiya, and terus boleh makan. Overall sangat-sangat berbaloi. Makanan sedap, tempat selesa, banyak pilihan makanan, harga pun murah. Jadi korang jangan lupa datang dekat marketer Cawangan Pasir Putih, betul-betul depan Icon Safe. Let's go guys.